Okey, jom kita bincang sesuatu yang penting hari ini. Pernah tak anda rasa macam dah selesaikan satu masalah, tapi dia datang balik? Kita akan kupas beza antara merawat simptoms dengan betul-betul menyelesaikan masalah sebenar. Dan kita akan buat ni melalui satu cerita tentang watak bernama Zuki. Jadi, soalan pertama saya untuk anda, dan cuba jawab dengan jujur. Selama ni, adakah anda sedang menyelesaikan masalah atau sebenarnya cuma sibuk padamkan api? Merawat simptom-simptomnya je? Baiklah, untuk faham semua ni, jom kita kenal dengan Zuki. Dia seorang pekerja yang rajin, sangat committed, tapi tanpa dia sedar, dia sebenarnya dah terperangkap dalam satu kitaran yang sama yang buat dia sangat-sangat kecewa. Cuba bayangkan jadi Zuki. Dia kerja kuat, bagi sepenuh perhatian, tapi entah kenapa, masalah yang sama jugalah yang muncul minggu demi minggu. Rasa macam lari atas treadmill kan? Penat, berpeluh, tapi tak ke mana-mana pun. Itulah yang Zuki rasa setiap hari. Okey, sekarang jom kita bedah siasat punca kekecewaan Zuki ni. Inilah sebenarnya kunci untuk faham kenapa banyak masalah dalam hidup kita ni asyik berulang-ulang. Pertama sekali, apa itu simptom? Senang je. Simptom ni ialah benda yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Tanda-tanda amaran yang timbul kat permukaan. Benda yang buat kita panik dan rasa nak kena buat sesuatu sekarang juga. Tapi, ia bukan puncanya. Yang ni pula lain. Masalah sebenar ialah punca utama, akar umbi yang tersembunyi yang tak nampak kat permukaan. Inilah dalang di sebalik semua simptom yang muncul. Kalau kita nak penyelesaian yang kekal, inilah yang kita kena gali dan selesaikan. Nak bagi lagi senang faham, kita guna contoh ni. Katalah komputer kat pejabat tu asyik rosak je. Kerosakan tu itulah simptom. Ia nampak mendesak, kena baiki cepat. Tapi apa masalah sebenarnya? Mungkin sebab tak pernah diselenggara ataupun komputer tu sendiri dah terlalu lama, dah usang. Nampak tak beza dia? Satu tu mendesak, tapi yang satu lagi tu lebih penting untuk diselesaikan dalam jangka masa panjang. Jadi, bila kita dah faham beza dua benda ni, barulah kita boleh nampak dengan jelas kat mana silap besar Zuki selama ni. Zuki ni, dia terperangkap dalam satu loop yang tak berkesudahan. Mula-mula, satu isu akan timbul. Lepas tu, apa Zuki buat? Dia akan bagi penyelesaian segera yang hanya rawat simptom tu. Dan apa hasilnya? Dah tentu. Tak lama lepas tu, masalah yang sama akan datang balik. Ulang dan ulang dan ulang lagi. Jom kita tengok contoh-contoh spesifik. Bila staf dia lambat siapkan kerja, apa tindakan Zuki? Dia terus marah sebab dia nampak simptomnya ialah kemalasan. Bila aduan pelanggan makin banyak, apa dia buat? Dia suruh semua orang kerja overtime. Nampak kan? Dalam semua situasi ni, dia cuma bertindak balas pada apa yang dia nampak kat depan mata je. Dan inilah poin paling penting. Semua penyelesaian Zuki ni langsung tak sentuh akar umbi masalah. Ia ibarat kita letak plaster je pada luka yang dalam tanpa cuci kuman kat dalam tu. Memanglah takkan sembuh kan? Jadi, soalan apa yang Zuki patut tanya? Mungkin, adakah staf aku ni dah cukup terlatih untuk buat kerja ni? Atau peralatan yang diorang guna ni efisien ke? Entah-entah komputer lembab macam siput. Inilah antara kemungkinan punca sebenar yang Zuki terlepas pandang. Kisah Zuki sebenarnya mengajar kita satu pelajaran yang sangat berharga. Ia tunjukkan kita cara untuk keluar dari kitaran yang memenatkan ni dan mula cari penyelesaian yang betul-betul berkesan dan bertahan lama. Dan ayat ni merumuskan segalanya. Ia bukan sekadar tentang bekerja keras, tapi tentang anjakan cara kita berfikir. Dengar baik-baik ya. Dengan memahami punca asas, barulah penyelesaian jangka panjang boleh dicapai. Maksudnya apa? Bila kita selesaikan masalah sebenar, kita bukan setakat padam api. Tidak. Kita cabut terus punca api itu. Kita berhenti membazir tenaga dan masa pada krisis yang sama berulang kali. Barulah ada ruang untuk kemajuan sebenar, untuk inovasi. Inilah caranya untuk kita tamatkan kekecewaan dan mula membina sesuatu yang benar-benar kukuh. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba lihat sekeliling dalam kerja atau kehidupan peribadi anda. Simptom apakah yang asyik berulang? Dan cuba gali lebih dalam sikit. Apakah masalah sebenar yang mungkin tersembunyi di sebaliknya? Renung-renungkanlah.